Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedikit video ringkas yang diminta oleh Arini dan Munira untuk divideokan pada hari ini. Saya saudara mendalam Islam yang bernama Rizal bin Ghazali, berumur 60 tahun. Anak kepada Wak Ngep, iaitu Ghazali bin Hasbullah, dan isterinya Asyah binti Johari. Anak yang kedua daripada 14 orang adik-beradik. Mak yang pertama Asyah binti Johari, mak yang kedua ialah Hafizah binti Jabbar. Saya mempunyai seorang isteri yang bernama Salmah binti Darud, tetapi dia tidak dapat datang pada hari ini kerana masalah kesihatan. Dan anak saya seramai 5 orang, iaitu Huwaina Alia, Wajihatul Raihan, Faiz Syarazi, Lydia Amira dan Nazratul Adilah. Okey, terima kasih. Yang nenek dan atuk masak yang tak boleh dilupakan, iaitu tidak lain dan tidak bukan ialah kuih bahulu dan pecel. Ini mesti ada pada hari raya yang pertama setiap tahun. Yang kedua, kata-kata dari atuk dan opah yang masih teringat hingga hari ini. Semasa duduk di Darul Atik selama 8 tahun ya. Saya pernah duduk di Darul Atik selama 8 tahun. Atuk orang yang pertama datang ke Serong untuk solat jamaah. Jika masih ada lagi cucu-cucunya yang lewat datang, dia akan panggil menggunakan mikrofon. Ije naik, Ijam naik, Opi naik, Naha naik. Kalau tak naik, siap. Telinga akan panas dengan gelaran-gelaran yang tertentu. Ni so nanti yang ada pada masa tu insya-Allah faham. Ya. Pernah ditanyakan, kenapa atuk tinggalkan muzik? Dia kata kalau boleh sebut baca Quran sambil alunan gitar. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin, deng 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 deng. Dia akan teruskan. Kerana pendapat atuk, muzik adalah haram. Setelah dia berhijrah secara total dari pancaragam. Dulu penyanyinya siapa? Bik Nik, Bik Edah. Pelawaknya siapa?